Nah, kita dah sampai mana? Your house. Kat mana? Your house. Hotel Tamara. Tamara. Jom. Yum. Ah. Jom. Di depan. IC tak bawa lah. IC tak bawa lagi. Nak IC ke? Thank you. Mana dah ni? Dah. Thank you. Nah ya. Nah, kamera. Ibu jawab atas. Tunjuk. Ya Allah. Adik. Anggun. Mana ni? Your house. New house. Tak keluar. 10, 2, 3. Ha? 25 eh? Sana 10, 25, 10, 2, 3. Sini. Oh ni lah tapi dia Ha? dah sampai dah. Dah sampai dah. Ibu dekat. Buka. Unboxing. Buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha. Dapat. Wow. Masuk. Mana ni? Kejap. Astaga. Oh, ni lah. Papa nak tengok. Kita buat room tour guys. Masuk pintu je, belah kiri tempat letak beg. Bawah dia bagi slipper untuk bilik. Belah kanan toilet. Toilet dia sangat luas je. Ada hair dryer, ada baby. Ni untuk lap kaki. Towel besar ada 2. Towel apa ni? Semua ada standing shower, cuma dia bukan bathtub lah. Ni apa? Ni saya rasa boleh membukanya pun. My god, tak privacy. Cermin, amenities. Apa yang ada? Apa dia bagi? Dia bagi berus gigi, sanitary bag, shower cap, oh, sabun kat dalam. Dah keluar, please. Keluar, please. Semua keluar. Okey, lepas tu kita keluar bilik air. Ada satu almari. Weh, almari dia cerah. Terang benderang ada iron. Safety box. Ada iron board, ada hanger. Allah. Dia nak buka ni. Oh, tak ada apa kosong. Oh. Tutup. Tutup. Tapi kenapa dia kena lampu? Lepas tu kita ada baru ni eh. peti ais. Dah kunci yang pintu. Sejuk ke? Itu dah kunci ke? Ya, itu dah kunci. Tengoklah dah kunci belum. Mana nak Apa tengok? saya juga dengan tengoknya. Tengok mana? Cermin besar. Ni remote aircon kita slowkan lah. Jadi 16 dulu. Papa remote nak remote. Bilik air. Angkat sini. Katil macam mana? Katil macam mana katil? Katil. Oh my god. Oh. Boleh lah, boleh. Rasa cepat testing. Oh. Allahu akbar. Anggun pula. Anggun pula. Allah. Macam mana ibu? Okey. Ni ada TV. Ui, smart TV. Budak nak. Smart TV on.
Ni ada cermin lagi. Cantik lah view cermin ni. Tu kita ambil gambar. Weh, kursi ni lawa. Dia ada almari juga. Wow. Wow, kerusi dia besarnya. Macam meja. Keluarkan kerusi. Tengok kerusi dia. Macam mana tangga ke kerusi dia? Ha. Besar betul. Boleh tidur. Boleh Maya tidur situ malam ni. Lepas tu view yang kita dapat. Weh. Weh. Biasanya kalau TV macam gini, ABS kunci ni pecah cermin sana. Ni dek, tu. Macam dalam zoo. Nampak dia. View yang kita dapat. Weh. Weh. Biasanya kalau TV macam gini, ABS. Santa Claus. Sabar. Ni dia. Santa Claus. Ada bateri ke? Apa tu? Lampu alah kena ada bateri. Tak boleh. Sini Kena beli bateri lah guys. Ni dia punya on off kat sini. Mana tak nampak. Ni on off dia kat sini. Tapi sebab kan tak ada bateri, kita belum beli bateri, kita belum boleh nampak lagi lah lampu dia macam mana. Nam. Ni apa Maya? Yes, snowflake kat pasar. Snowflake. Walaupun kita tak ada snow, kita beli juga benda ni. Kita try buat bentuk dekat pantai nanti. Yang ni Yang ni apa pula? bubble. Ni kamera bubble. Kita beli dua ya guys. Satu untuk Maya, dua ke? satu untuk adik. Habis awak letak dua. Saya letak satu je lah tadi. Siapa yang ambil lagi satu? Mana saya tahu dah ada dua. Ibu. Ada dua. Kakak. Ni untuk adik. Ni sebenarnya mainan adik ni. Buka. Saya ambil satu lah. Saya ambil satu. Saya rasa Mana Hansun saya kot tahu. ambil kot. Dia ambil sendiri. Okey. Saya ambil yang saya bagi awak tadi tu je. Nah. Ni macam puzzle guys. Dia boleh cabut. Lepas tu dia lembut jugalah. Dia bergetah. Lepas tu nanti kita boleh cantum-cantumkan dia. Kali. Lepas tu last. Tak. Yang ni kecil. Ni saya beli untuk main kat rumah nanti. Untuk adik dengan Maya main sama-sama. Aktiviti berkeluarga. Lepas tu last dua. Cacang. Teng. Kita beli ni. Tak tahulah mainan macam mana. Tapi yang ni kita susun. Siapa jatuh dia kalah lah. Yang ni sana. Yang ni macam mana Anway? Nanti kita tengok macam mana dia main. Yang macam ni lah. Inilah barang-barang yang kita beli di barang. Di kedai timbang. Yang ni macam ni. Apa nama dia? Semua ni. Mega Trading nama dia. Tadi kita orang timbang sekilo patutnya RM35. Lepas tu kita dapat 1.3 kilo semua ni. Ibu tu. Lepas tu harga yang kita kena bayar RM38.35. Total untuk semua mainan ni. Korang rasa berbaloi ke tak berbaloi RM35 dapat macam ni. Ibu, buka. Hai guys. Kita pergi kat sana. Mana tu? Wow. Ambil gambar tak? Saya nak ambil gambar. Semua yang ambil gambar? Dari mana Maya? Kita pergi kat Taman Buai Labu. Dah. Teman adik. Oh, dia boleh main semua lah. Sini kena pergi. Yang paling murah pun 10. Wah, ada air. Ni. Maya, best tak? Saya beli tak? Tu tengok ada tu. Nak kena beli kad.
Ada kad kau boleh main. Kat mana beli kad? Oh, kat sini tempat main dia punya ni. Yang apa? Misteri punya ni. Yang baling-baling tu kot. Ni yang baling-baling. Sini tempat main kereta. Ni harga dia. Tak tahu nampak ke tak? Nampak ke dia? Harga? Tu harga dia. Ni apa? Waktu operasi. Dek, sini dek. Dek. Sini. Satu ride. Wih, 9 token satu ride. 9 token satu ride. Maknanya RM9. RM9 sekali main. Boleh tak? Adik. Maya. Main apa ni? Merry go round. Awak tak gerak, saya yang gerak. Saya lah pusing. Hai. Maya. Maya kena naik sekurang. Nak interview sikit. Macam mana rasa tadi naik? Rasa apa? Rasa saya suka. Sini. Kamera sini. Rasa apa? Rasa suka saya. Rasa suka. Anggun? Anggun interview sikit Anggun. Saya nervous. Saya takut. Mana naik mana? Maya pakai belt. Adik, ada tak boleh naik. Ada tak boleh naik. Ada paip adik. Cik, ada paip. Maya. Masuk lah. Uyuh. Kau Maya, kau.
Nampak hari ni bawa BO. Mana dah apa? Okey, apa tu ni? Air pusingkan eh. Lori. Okey, nampak kan? Okey. Pusing tadi. Tak. Tak ni. Ni adik. Adik dipinggirkan. Adik dipinggirkan. Adik dipinggirkan. Dia lompat kita sendirilah. Dalam ni boleh. Cantiknya. Ambil ekor dia. Dalam. Boleh main sini juga. Boleh main sini ke? Itulah. Kita tengok sana pula lah. Tepi tu ada apa pula? Ha? Tu tengok tu. Wah, tengok ada octopus sama ya. Boat shark. Adalah keep berapa. Yalah tu main tikam. Tinggi tu. Adik, Tinggi je Maya. main boleh ke? Tengok apa Maya? Boleh duduk ke yang orang penat ni? Ha. Oh, best ke? Ha. Takut tak? Puyuh. Lompat lagi, Maya, lompat. Janganlah macam gitu. Lagi Maya, lompat tinggi. Okay guys, kita sekarang ada dekat Mall City. Maya. Alamak, macam mana tengah ni? Ni. Amboi babai. Penat guys. Kita tak ada duit cash. Paksa pau orang. Ni ada banyak lah kat sini. Tak tahu nampak ke tak dalam kamera. Nampak kot. As you can see. And as you can see. Macam banyak pula. Dah. Macam mana nak stop ni?